Jika anda tukarkan simpanan RM14,118 kepada 50 gram emas pada tahun 2022, hari ini gold bar 50 gram ini sudah bernilai sekitar RM22,000. Dan sekiranya anda jual gold bar 50 gram ini setelah tolakan spread 7.5%, anda akan dapat sekitar RM20,526. Duit yang asalnya sekitar RM14,000 selepas 3 tahun mendapat keuntungan sebanyak RM6,408 atau 45.39%, dan bila dibahagikan dengan 3, bermakna 1 tahun anda telah mendapat keuntungan secara purata 15.13%. Berbeza dengan simpanan di ASB. Dengan kadar dividen secara purata 5.2% dalam masa 3 tahun, anda hanya akan mendapat keuntungan sekitar RM2,319, kurang 3 kali ganda berbanding keuntungan dalam simpanan emas. Di sini saya ingin kongsikan, simpanan emas perlu datang bersama dengan ilmu. Jika anda faham kriteria membeli emas, kiraan spread dan keuntungan emas, agak mustahil untuk simpanan emas seperti ini memberikan kerugian. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Bagi yang berminat untuk menyimpan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.